Berita buruk tahun ni untuk peminat iPhone, Apple kemungkinan besar takkan perkenalkan iPhone 18. Yes, korang tak salah dengar. Sebabnya kalau kita follow rapat daripada sumber dan juga rumours yang tengah berlega-lega sekarang ni dekat social media ataupun dekat website, memang kuat mengatakan bahawa tahun ni Apple takkan perkenalkan iPhone 18 yang base model. Bermakna yang Pro model ada. Jangan risau. Sebabnya ada beberapa faktor yang kita boleh jangkakan lah kenapa Apple akan perkenalkan model Pro saja tahun ni, bukannya yang base model. Kalau kita tengok daripada tahun-tahun sebelum ni, daripada awal dulu sampailah 2025, Apple memang takkan miss lah untuk perkenalkan orang punya iPhone versi budget ataupun base model doang, dan ada juga iPhone yang versi lebih mahal, Premium and Pro. Ada juga yang Pro Max. So, setiap tahun memang diorang akan perkenalkan jenis iPhone macam tu. And sebelum-sebelum ni pun kita dah nampak bahawa Apple dah mula perkenalkan dengan iPhone versi yang lebih mampu milik and performance yang power, iaitu iPhone SE, dan kita ada iPhone 16e, dan kita juga ada iPhone Air yang tu walaupun dia bukannya mampu milik, tapi dia macam satu segmen yang berbeza daripada base model ataupun yang Pro model. So dia macam iPhone yang versi ringan, power and harga tak murah. So yang tu pun ada something aku nak share. Tapi berbalik pada kenapa Apple kemungkinan besar takkan perkenalkan iPhone 18 base model this year. So itu satu persoalan yang aku pun tertanya-tanya juga, dan bila kita fikirkan balik dan bila kita tengok balik rumours dan leaks yang akan ada untuk tahun ni pada iPhone, memang something yang wow, menarik juga sebenarnya. Sebab finally Apple kemungkinan besar akan perkenalkan iPhone foldable pertama diorang. Yes, setelah beberapa tahun kita dengar yang Apple nak buat foldable phone, tengah buat foldable phone apa semua, tapi malangnya diorang tak perkenalkan pun. Diorang just keluarkan iPhone versi Air, which is something yang kita dah nampak last year kan. iPhone nipis, ringan dan harga yang agak mahal sikit. And this year, banyak leaks dan rumours mengatakan bahawa Apple akan perkenalkan foldable. So itu something yang memang aku tunggu-tunggu juga, sebab aku nak tengok macam mana first foldable smartphone orang. Sebab selama ni kita dah tengok daripada brand Android yang memang dah keluarkan macam-macam jenis, even yang trifold pun ada, iaitu daripada Huawei, Samsung, dan something yang kira baru dan menarik lah untuk kita nak cuba kan. Ini kan pula Apple tiba-tiba nak buat foldable. Secara tak langsung, kemungkinan besar tahun ni Apple akan fully fokus kepada Pro model, iaitu akan ada iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, ataupun mungkin dia akan ubah kepada nama Ultra, dan satu lagi adalah iPhone Pro Fold. Yes, foldable pertama Apple. So, tiga model ni dia akan fokus. Dan kenapa tak keluarkan base model terus? Kenapa nak fokus pada Pro kan? Ini memang tak confirm lagi lah. Ini just jangkaan dan kita punya bahagian sumber-sumber rumours lah. Reason why kenapa Apple tak keluarkan base model adalah aku rasa sebab diorang nak push sale and fokus kepada Pro model, iaitu iPhone yang kira harga yang kita tahu mahal dan premium. So kalau diorang keluarkan yang base model terus, of course itu adalah diorang punya hero model, iaitu model yang confirm akan laku keras. Itulah yang paling banyak terjual dan top of the list sale untuk market share di dunia. That's why mungkin Apple akan buat strategi macam ni supaya diorang dapat push sale yang lebih sikit pada Pro model instead of yang base model. Kalau kita tengok last year, iPhone yang paling hype sekali masa official launch adalah iPhone Air. Memang kita dah jangkakan. Tapi lepas je release dan orang dah start pakai apa semua, hype tu mula pudar tau, disebabkan oleh kekurangan dan juga harga yang mahal lah untuk iPhone Air tu kan. Sekarang ni pun kalau cakap dan bertanya pasal iPhone Air, memang aku boleh kata yang tak worth it sangat lah untuk first Air product pada Apple dengan harga macam tu dan kekurangan-kekurangan dia yang kurang relevan untuk tahun lepas ataupun tahun ni. Tapi untuk folding ni, aku rasa dia akan menjadi satu model yang lebih penting kalau bandingkan dengan iPhone Air. Sebab iPhone Air ni dia mungkin fokus on lower budget segment compare to Pro. Walaupun harga dia dah lebih kurang macam Pro, tapi still dia bawah pada Pro tau. Dia atas sikit pada base model. And untuk yang Pro Fold ni, foldable ni, dia akan jadi top tier. Dia akan jadi the ultimate iPhone yang akan paling mahal sekali dan of course yang paling power sekali. Untuk camera system pada iPhone Fold pun aku jangkakan lebih kurang je macam iPhone model Pro. So dia adalah Pro model iPhone cuma versi foldable. Itu yang kita dapat jangkakan. And macam aku cakap tadi, reason why kenapa diorang hold kejap untuk nak buat jualan iPhone 18 yang base model adalah sebabkan oleh nak priority kan yang foldable dan juga yang Pro model. So kalau diorang keluarkan semua sekaligus, aku rasa strategi tu akan memberi kesan yang besar lah kepada Pro model iPhone, sebab yelah kita tahu yang Pro model iPhone ni harga dia tak murah kan, mahal.
And foldable yang pertama diorang pun akan efek juga dengan sale yang ada pada base model. Sebab orang akan lagi suka yang base model. Korang bayangkan base model tahun lepas adalah iPhone yang paling most improved yang aku sendiri suka. iPhone 17 tu memang power and complete. Cuma dia just tak ada kamera telefoto, itu je. Yang lain tu memang dah complete untuk sebuah base model iPhone dengan harga yang okay, tak terlalu mahal sangat kalau compare dengan Pro model. And dia punya kebolehan kamera pun okay actually, walaupun tak ada telefoto, dengan dia punya display, dah ada promotion and powerful performance, dah complete. And this year kalau diorang improve lagi, memang susah lah Pro model ataupun foldable pertama diorang nak buat sale. So that's why diorang hold kejap. And ini akan menjadi strategi yang aku rasa menarik lah kalau Apple betul-betul buat macam ni. And diorang akan start jual iPhone 18 pada tahun hadapan. So dia ada dua rumours ataupun percanggahan sedikit sini lah. Sama ada diorang akan launch sekali dengan iPhone 18 iaitu base model, dan diorang akan start jual pada next year, ataupun just launch je Pro model dan hold iPhone 18 untuk next year awal tahun baru diorang akan launch iPhone 18 base model dan fokus on budget segment. Iaitu akan ada iPhone 18 dan juga akan ada iPhone Air 2 pada tahun hadapan. So, saya tak langsung, this year memang fokus totally on Pro model saja dengan foldable pertama. So, kalau rumours ni betul, secara tak langsung, ini kali pertama lah Apple akan bahagikan kepada budget segment iaitu base model orang pada pelancaran lain dan juga untuk Pro model pada pelancaran yang lain. So, diorang separatekan dekat sini. Base model dan juga Pro model punya event launch. Sekaligus Apple event pada bulan September tahun ni akan menjadi event yang paling penting yang pernah Apple buat lah, sebab baru first time kan diorang dah asingkan antara yang base model dan juga Pro model. So aku memang excited gila lah nak tengok apa benda yang diorang nak cuba buat, sebab kita tahu setiap tahun Apple ni suka surprise. Kadang-kadang diorang tak ada apa-apa ura-ura pun, kadang tiba-tiba keluar je kan produk baru. Contohnya macam baru-baru ni Apple launch diorang punya Apple Attack versi yang terbaru. Tak ada ura-ura sangat, tak ada kabar angin, tiba-tiba release online macam tu je, dan tak ada improvement yang banyak sangat pun dengan Apple Attack yang terbaru tu. Lebih kepada minor improvement untuk features yang dah ada dah sebenarnya. So tak ada perubahan langsung pada design ataupun physical looks dia. Kalau nak ada perubahan yang besar dari segi physical tu, aku tak rasa dalam masa yang terdekat lah. Kemungkinan besar dia akan ubah design tu mungkin pada generasi yang keempat ataupun generasi yang kelima nanti. Tapi itulah fundamental yang kita boleh nampak dengan Apple sekarang ni terhadap produk yang diorang keluarkan. Takkan ada banyak significant changes pada diorang punya bahagian rupa fizikal, looks dan juga reka bentuk. Just kepada apa yang dah sedia ada, diorang refine lagi supaya make it better. Macam apa yang korang nampak sekarang ni dekat iPhone 17 Pro Max, dia punya bonggol kamera ni, susunan lens dia totally sama je macam iPhone versi sebelum ni. Cuma diorang besarkan bonggol kamera ni supaya nampak beza sikit and tukar color. So untuk iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max dan juga iPhone 18 Pro Fold pun dijangka akan menggunakan fundamental konsep yang sama macam iPhone 17 Pro Max ni. Cuma diorang akan offer color yang berbeza and maybe diorang akan ubah sedikit lah dia punya overall looks and shape. Takkan ada perubahan yang ketara sangat. Dan itu yang kita boleh jangkakan. Yang pasti, warna baru tu aku jangkakan mungkin akan ada warna merah ataupun maroon tahun ni. But at least kalau tak ada warna maroon merah pun, maybe diorang kembalikan balik ke warna purple. Itu pun cantik juga di purple. Ataupun mungkin diorang buat colour yang lebih bright, iaitu colour purple yang lebih macam orange punya style kan. Very stand out lah colour dia. So korang rasa apakah pembaharuan dan juga kelainan yang Apple akan buat pada iPhone 18 series untuk tahun ni? Kalau tanya aku personally, memang aku tak ada expectation tinggi sangat untuk iPhone 18 series. Aku just tunggu dan lihat saja apa benda yang diorang nak buat. Sebabnya aku dah letak expectation actually untuk iPhone 17 series. Tapi malangnya expectation aku tu macam agak ke laut sikit lah. Sebab aku expect yang diorang akan gunakan titanium, at least bagi better daripada iPhone 16 Pro. Tapi tidak, diorang bagi aluminium, downgrade dari segi material quality apa semua kan. And untuk bonggol kamera ni aku okay, dengan warna ni pun aku okay. Cuma material body dia tu memang rasa off lah. Tapi kalau tengok dari segi perspektif yang berbeza, mungkin juga last year diorang dah akur lah dengan kekurangan yang ada pada material body untuk 17 Pro Max ataupun 17 Pro. And this year, kemungkinan besar Apple akan make it better. Sebab itulah apa yang pengguna nak dan juga itulah apa yang diorang nak kena jual pada produk diorang, iaitu buat something yang pengguna nak, iaitu bagi benda yang lagi bagus daripada apa yang diorang nak buat tahun lepas tak bagus. Korang tak rasa langkah ni bijak ke kan? Korang bayangkan lah kan, iPhone 14 Pro ke 15 Pro. 15 Pro dah bagus dan diorang buat pula iPhone 16 Pro pun lagi bagus. And diorang nak buat macam mana lagi untuk nak baguskan daripada iPhone 16 Pro? Dah peak lah tu iPhone 16 Pro kan. Tiba-tiba keluar iPhone 17 Pro and material quality dia macam downgrade kau-kau.
And ramai juga yang rasa agak kecewa kan dengan iPhone 17 Pro. And untuk this year, iPhone 18 Pro, diorang mungkin akan buat comeback balik untuk pujuk hati kita sebagai pengguna untuk kembali ke iPhone yang lebih baru and material yang lebih better instead of iPhone 17 Pro. Nampak tak cara diorang berniaga macam mana kan? Itu apa yang kita boleh jangkakan saja, and segala rumours yang aku dapat kongsikan buat masa sekarang ni, iaitu Apple akan asingkan dah base model iPhone 18 dan juga iPhone 18 Pro nanti. Pelancaran yang Pro model this year, untuk yang base model next year. So untuk korang semua yang memang minat kepada iPhone base model, ini mungkin berita buruk sebab korang nak tunggu lama sikit. Tapi untuk korang semua yang mungkin tengah survey nak beli yang Pro model, nak upgrade pada iPhone lama korang, ini adalah berita baik. Sebabnya korang akan dapat lebih awal kalau compare dengan base model next year. Okay, semua aku share ni just aku punya opinion, jangkaan dan juga rumours ataupun leak saja, mengikut sumber yang kita dah ambil lah daripada social media, website, media-media dan sebagainya. So, bukannya benda yang confirm ataupun sahih lagi. Sebab aku rasa masih awal untuk cakap dan kita percaya semua rumours ni. Untuk info-info yang lebih tepat ataupun hampir 99% betul, mungkin kita boleh ambil sekitar bulan 5 ke 6 nanti. Masa tu memang banyak dah info yang boleh katakan 99% hampir sama. Sebab last year pun aku dah kongsikan banyak benda juga. Even last 2 years, last 3 years pun sama. Kita dah nampak pattern dia macam mana. So itulah perkara-perkara yang kita boleh ambil. Dan antara seleba sedikit info yang korang boleh dapat dalam video kali ini. Okay? So guys, aku rasa itu saja untuk video kali ini tentang leaks terbaru untuk iPhone 18 series. Kalau korang ada sebarang maklumat baru ataupun anything yang korang nak share, just boleh komen dekat bahagian bawah ni. Okay? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.